Assalamualaikum semua. Untuk video kali ini aku nak bawa korang ke satu tempat yang agak unik di Alustar. Tu Pasar Pagi Kampung Berjaya. Menurut info yang aku dapat, pasar ni telah beroperasi hampir 20 tahun dan dianggap sebagai hidden gem di Alustar. Target kita hari ni ada dua. Mula-mula kita cari makan dulu. Kat sini antara spot yang popular lah untuk makan pagi. Lepas makan nanti kita akan pusing sekitar pasar ni. Ada macam-macam, ada sayur, ada buah, ada barang-barang rumah. Lepas tu kita akan singgah ke Pasar Karat yang terletak di sebelah belakang pasar ni. Pasar Karat ni terkenal dengan pelbagai barang yang terpakai, vintage, collectible item, macam duit lama, komik, mainan rare, barangan motor dan macam-macam lagi lah. Jadi pagi ni aku datang dengan wife aku dan juga family belah wife aku. Jom kita masuk dan tengok apa makanan yang menarik yang ada kat sini. Seawal 8 pagi, tapi kalau kita tengok tempat ni dah penuh orang. Kita berkoret. Ayam ambil 3. Kita akan ambil tolong 3 bungkus. Makan apa sini? Nasi minyak Nasi minyak. Nanti minyak bukan nasi lemak je ni. Ada Oh, pelbagai okey. jenis lauk, ada sotong, Tahu campur lah. udang apa semua ada. Okey. Nanti kita tengok macam mana lauk dia. Telur rebus. Tu sotong ada sotong kan? Sotong kering boleh? Ha? Sotong kering? Boleh? Kita ikan bilik. Dulu kosong mana? Ada nasi double tadi. Weh, dia order nasi double. Habis ni adik kan dia ambil tinggal kosong macam ni. Dia ambil satu je. Dia kata sebab orang tak makan kan. Berapa lama dah kat sini? Berapa tahun dah? Dah 50 tahun dah. 50 tahun dah. Abang balik 50 tahun dah. Pak Awang. Abang balik Pak Awang, Kampung Kampung Berjaya. Memang legend lah. 50 tahun memang legend. Terbaik lah, terbaik. Terbaik Alhamdulillah lah. Lah, sila oh. kena datang Nampak merah dah. Sila dulu, baru tahu. Ni. Okey lah. Macam-macam ada. Macam-macam ada. Bas semua, balik pas semua ada. Ada, ya. Mai cek, oi mai cek mai.
kita ke negeri Kedah. Mai oi bagi ramai jamu nasi kawah. Naik gapai terbang, turun kepala batai, makan tok sah bimbang, kami banyak berai. Jagung, durian semua. Nangka. Rian. Ha. Yang asal. Okey, terima kasih. Wah, yang ni dia goreng dulu Kopi, pasir, gula. Kopi campur pasir campur gula. Wah, berangan berangan goreng Ringgit tu. RM20 ya. Satu bekas. Orang bujang je. Oh, ni durian daripada mana? Kalau dulu lah. Kat sini memang meriah betul. Macam-macam buah. Semua buah ada. Yang penting semua fresh ini bahagian sayur. Macam-macam sayur ada. Oh, mana macam-macam dah. Limau madu. RM8 sekilo. Madu perak. Limau madu perak. Manis manis. Dia jambu InsyaAllah manis. Cucuk peneram legend ke? Okey. Tak pasti. Peneram. Terima kasih. Dah masuk. Okey. Terima kasih. Ini pure punya madu Madu tualang. Yang hutan punya. Bahagian sarang madu dah. Sarang madu Okey. Yang ni biasa orang makan tu kan. Tapi yang peliknya orang duk kata ori-ori tu bukan duk tantes. Orang duk tantes. Dia. Jangan lebah nak teh. Betul. Ori duduk tantes. Okey. Kampung Berjaya siapa nak beli? Original punya madu. Original. 16 tahun dah kat sini. Okey. Terima kasih Cik. Terima kasih atas info. Okey, baik. Kat sini kita start masuk dekat Pasar Karak Pasar Karak ni banyak jual barang-barang second hand, barang-barang lama, barang-barang rare lah. Okey, dua papan 12 ya. Dua papan 12 ya. Makan buah baik, makan buah baik. Pedang. Timbang tu boleh. Awal 50 boleh timbang. Betul. Simpan memori ni. Tapi sekarang ni awak dah start guna balik ni. Dah. Kita tengok kan. Rumah-rumah baru dia orang buat. Hotel Cina tu dia. Ni tapi ni memang lama punya, rare punya. Kita ni dekat rumah yang nak kempat kita jalan.
Ini ni kalau sahabat tak tahu ni ketam ketam kayu lah. Orang dulu guna ni ketam secara manual. Ketam kayu Ini tahun 80-an. 80-an air coke dari botol. Ini desain Cina. Di depan desain kayu dah putih. Yang berbeza ni, ini satu kalau putih. Ini kalau putih. Dia apa beza dia putih dengan merah? Sama ya. Sama ya. Sama dia cuma yang ni limited edition lah. Kalau jual tu berapa harga tu? Pasal ni satu ni. 100 pasang Sekejap, Okey, ini iron dia punya berat ni. Apa? Dia guna arang. 30. Guna arang. Ini pasang. Ini kain lama tu. Letak arang, bara-bara dalam tu. Dia main pasang. Duduk kain. Duduk. Dia dah bisa macam tu. Kain. Bukannya dia rasa. Barang-barang vintage. Hindustan pada. Rollerblade ni. Ini rollerblade. Nangis jangan jual. Kalau dia yang raya. Ada siapa berani naik? Gam yang baik dia panas. Setiap titik panas. Dia lebih tau. Kalau berikan kita buatan Malaysia ini. Dekat tulang. Ini kena bersih ya. Kalau kotor kena sikit. Itu sebab saya bagi ni tajam lagi. Kita ada nira nipah. Ini buat sendiri. Orang yang jual ni seorang nama dia Latifah. Single lagi. Single siap tahu tu single. Single lagi. Jadi saya bantu. Ketam. Ni ketam hidup ke? Lepas minum ni kena ketam lah ini. Saya beli daun kesum ya, saya suruh ibu ketam tak rumah. boleh tunjuk. Tuan. Tengok ada peminat dia. Ketam ni. InsyaAllah ni kita kumpul lah. Kita Dan ni untuk koleksi ke nak guna? Untuk koleksi Koleksi, punya. ya. Kita ada ketam, lepas tu kita ada dia punya untuk yukat dia ni. Itu untuk apa Kita tu? akan simpan. Ini untuk apa? Ini untuk kita buat dia punya garisan. Lepas tu kita akan ketam ikut dia punya ni lah. Okey, insyaAllah mungkin 10 tahun ataupun 15 tahun akan datang, harga dia ni akan cecah kepada setengah juta insyaAllah. Ada 99 ada. Tahun 99 dah. First model tahun 99 tahun 2000. Oh, kalau yang tu berapa harga? RM10. RM10. Ni ibarat beli harga zaman dulu. Oh, harga sama harga macam dulu lah. Dulu pun RM10. Dulu RM10. Dulu lagi murah, dulu RM3.9. Oh, dulu RM3. Sekarang dah naik harga lah. Naik banyak bang. Naik banyak dah. Ada RM10.9, ada yang RM11. Oh. Kalau premium ni dia ada serendah 25, ada 5.50. Depends lah, ada setengah model tu ada yang dia main pun on tolak tinggi. Oh, betul-betul. Ini yang premium punya lah ni. Dia kata. Ada Ferrari, ada Porsche, atas ada Nissan Skyline, Honda EG. Oh, ini Mustang. D500, Mustang klasik. Ingat bang yang mana kena? Okay, untuk peminat RV lah. Pasar Karat kan? Kita panggil Pasar Karat. Pasar Karat. Kampung Berjaya boleh datang dengan Cik apa nama? Saya Anwar.
Cik Anwar. Ya. Memang setiap Jumaat ada di sini. InsyaAllah kat sini. Alright. Cik Anwar Zulhilmi ya. Ya, saya. Insta ada, TikTok ada, WhatsApp. Okay. Alright. Okay, terima kasih. Okay guys. Peluk. Cantik betul ikan ni. Ni berapa ringgit ni seekor ni? Ni 2 ekor RM5. 5 ekor 10. Fish dia bercahaya bawa cahaya lampu biru. Oh. Kalau kita tak guna lampu dia tak nyala lah. Oh, dia kena letak cahaya bawah. Dia reflect cahaya lampu biru. Baru dia keluar dia punya colour dia tu. Yang Dia macam fluorescent punya colour lah. Ni kita nampak colour dia ni. Ini biasa je colour dia kan? Bila kena cahaya lagi lawa. Oh, macam tu Okey, siapa peminat-peminat Glowfish tetra. tu ada nombor kat situ. Boleh WhatsApp terus memang cantik. Okey, ni ikan gupi. Kasih atas. Cantik betul lah. Cik-cik ini kira anak lagi ni Ya. Ikan laga yang tu semua jantan. Ini semua jantan lah. Semua jantan. Tapi dia boleh duduk sekali tak boleh. Tak boleh. Dia kena asin. Kalau tak dia berlawan fight Nama lagi ikan laga so tuan beli. Yang pusing dulu, jalan dulu. Ini memang balik lagi. Jalan. Tak kira main lain. Tak kira balik. Okay guys, kita bergerak dulu balik. Hari ni tak banyak kedai pasar karat yang buka, mungkin sebab masih bercuti hari raya.